Izinkanlah Adam pergi, Mak tolong. Mak tak izinkan. Mak buat ni untuk Adam. Adam? Mak Ani, Adam? Assalamualaikum. Nur Aminah. Macam mana dengan Adam? Dia ada pilihan sendiri ya. Kawan-kawan masa belajar kat Australia. Orang putih. Lewat ini ku rasakan kasih kian, ku dambakan resah hati yang ku pendam pada takdir dan harapan. Nur kasih, Nur kasih, Nur kasih. Mencari yang hati, sinar pasti, janji suci yang abadi. Nur, ya kasih, oh Nur, ya Nur kasih. I think you've had enough, babe. No! Come on, I'll take you home. I don't want to go home. I miss him. When's Adam coming back? So, what does that mean? It means if he doesn't come back, I'm gonna kill myself because I love that stupid, arrogant idiot. I think. Well, how does he feel? I don't know. This is not good. Hell back. Look, whatever you do, don't say the L word, okay? Guys start freaking out. They think you want to marry them or something. What? There's more? No, we're going home. Come on. Surat. Surat besar ke? Jen Jen. Nah, Ni bukan surat no. siapa kata tu surat engkau? Sini. Ni dia. Nanti kalau dah berjaya, jangan lupa orang kampung pula. Okey, go. Apa ni Sarah? Ada rombongan. Rombongan apa? Rombongan Misi Akak lah. Terima kasihlah banyak-banyak. Sebab pergi datang. Yalah, Cik Ani. Datuk terkejut pula tu bawa berita macam ni. Dulu nak. Ya. Ya, saya. Biar jadilah kita ya. InsyaAllah. Doa-doa lah bagi jadi. Semoga berjaya. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Ya. Okey, salam dengan Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim. Apa yang korang berdua buat kat situ? Siapa tadi tu? No. Di atas. Kita bincang kat atas Inilah. Kita di atas. No. Tadi tu rombongan Ustaz Hasan melamar untuk anaknya. Kenapa ya terima? Kalau orang lain mungkin yang tolak. Tapi Ya, kita tolak cara baik ya. Kita batalkan je ya.
diterima masuk universiti, Ayah. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi kita batalkan, ya. No, dengarlah ini keputusan ayah, ya. Ayah. Cita-cita Nur, Ayah. No, ayah yakin suami Noh akan menyokong cita-cita Noh nanti. Yakinlah, ya. No, ini anak Ustaz Hassan. Mak yakin kehidupan Nur akan terjamin dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kita bincang kejap? Pasal apa? Nur harap abang tak kecil hati dengan apa yang Nur nak cakap ni. InsyaAllah. Cakaplah. Sebenarnya Nur tak ikhlas terima pinangan abang tu. Kalau ikutkan hati Nur nak sambung belajar dekat UIA. Oh, Sebabkan pinangan abang tu, Nur... impian Nur hancur. jadi Noh tak reda dengan rancangan orang tua kita. Tak, memang Nur tak reda. Ikut agama kita, pernikahan sendirinya batal sekiranya salah seorang tak reda. Apa masalah Noh? Cakap dia tak mahu. Dah, Nur dah cakap dekat ayah. Tapi dia nak teruskan juga. Tak nak hampakan ayah abang. Orang kita selalu pilih-pilih hukum agama suka hati. Adat disanjung lebih daripada hukum. Jadi, abang tolonglah buat sesuatu. Abang nak buat apa? Tarik balik pinangan abang tu. Takkan abang senyap je? Abang belajar agama sampai ke Mesir. Takkan abang sanggup nak langgar hukum agama? Masalahnya, ayah pinangkan Nur bukan untuk abang. Habis tu untuk siapa? Adam. Adam tak setuju. Adam tak setuju. Duduk dulu, Adam. Ini hidup Adam, Mak. Adam. Ayah tak boleh buat Adam macam ni. Ayah buat yang terbaik untuk kita semua. Adam takkan kahwin dengan orang yang Adam tak kenal, Ayah. Ayah nak Adam percaya pada pilihan ayah. Tak cukup ke dengan apa yang Ayah buat pada Adam selama ni? Ayah nak seksa Adam lagi. Adam? Cukup, Mak. Dah. Jah dah kata dah, dia takkan dengarnya, bang.
ajar dia cakap dengan dia, bang. Dah minta maaf, Mak. Dengar dulu, nak. Abang baik-baik. Allah! Abang! Ya Allah! Abang! Ya. Ya. Ayah. Ya. Ayah, jom. Baik-baik, jom gerak, jom gerak. Pelan-pelan. Ya Allah. Oh ya kasih, oh Nur, ya Nur kasih. Macam mana Ustaz boleh jatuh tadi? Ya. Adam minta maaf. Adam. Nur Aminah. Walaupun yang terjadi, Adam takkan kahwin dengan perempuan tu, bang. Weh, abang tahu ni semua rancangan ayah kan? Abang? Cuma pagi tadi. Cuma pagi tadi, kenapa abang tak cakap dengan Adam? Ini keputusan ayah, Adam. Biar ayah cakap sendiri. Jadi abang setujulah, ha? Jadi abang setuju. Abang tak cakap macam tu. Jadi abang tak setuju. Tak ada istilah perkahwinan paksa dalam Islam. Dah tu. Tak ada perkahwinan tanpa keredaan, Adam. Adam tak reda, bang. Adam tak reda. Sudah tu. Korang berdua masih nak bertekad lagi. Tak nampak ayah tu macam mana? Kak? Macam mana akak nak terima ni sekarang? Macam mana akak nak tolak? Ini masa depan akak. Tapi ayah dah terima. Kalau akak tolak, malu nanti. Kak, kalau Sarah lah kan. Kalau ayah suruh Sarah kahwin dengan orang yang Sarah tak suka, Sarah lari. Lari? Tapi akak bukan Sarah. Akak Nur Aminah. Adam, ni permintaan ayah yang terakhir. Setuju je lah. Adam tak boleh, Mak. Ma, Mak tahu tak ada kahwin paksa dalam Islam. Sebab tu Mak merayu pada Adam. Terimalah jodoh yang ayah carikan untuk Adam ni. Kalau Adam tak boleh buat untuk ayah, buatlah untuk Mak. Selama ni Mak tak pernah minta Adam apa-apa. Sekali ni je. Setujulah dengan perkahwinan ni. Ya?
Ya. Ayah nak dia dengar daripada ayah sendiri. Ada apa ya? Ayah dah hantar rombongan merisik dan meminang Nur Aminah. Aidil jangan marah. Ayah nak Aidil tolak perasaan tu jauh-jauh ya. Kenapa dia nak marah pula ya? Apa yang ayah buat bersebab Dia tak faham ya? ayah pinang dia untuk ada. Kenapa? Untuk selamatkan Adam. Aidil, ayah dah tak perlu risau dah. Tapi Adam, ayah takut dia semakin hanyut. Dia perlukan bimbingan seorang isteri. Seorang isteri macam Siti Khadijah. Tapi ayah... Ayah kena perlu selesaikan masalah ini sebelum ayah pergi. Kenapa ni, No? No. Mak dengan ayah. Aidil. Adam keluar je, Mak. Mak tak tanya pasal Adam. Aidil macam mana? Aidil beritahu. Bukan Aidil nak kahwin, Mak. Yang penting Adam dan Nur. Mak tahu pengorbanan Aidil. Mak tahu dia. Oh ya kasih, oh Nur, ya Nur kasih. Yang ni cantik ni. Kita orang ni buat kenduri kecil-kecilan je, Mak Andam. Tak ada ke yang sederhana sikit? Sekarang ni semua orang nak yang glamour. Anak saya tak macam tu. Dia tak nak semua ni. Kalau macam tu, nanti saya bawa album yang lagi satu. Tak ada pun Ani pergi kedai je. Dekat sana Ani boleh tengok barang-barang yang mana nak disewa. Yelah, insyaAllah. Macam ni lah, biar saya balik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak, kenapa Sarah tak boleh kahwin dulu?
Sarah ni dah mulalah tu. Apa salahnya, Mak? Bukannya kakak nak kahwin pun. Jangan masuk campur hal orang, Sarah. Kesian akak, Mak. Dia sedih Mak dengan Ayah buat macam tu kat dia. Sedih macam tu, Mak. Lama-lama makan dalam tau. Mana Sarah? Sarah ni masih muda, apa yang Sarah tahu? Sarah tahulah serba-serbi, Mak. Betul ke kakak rasa macam tu? Betul, Mak. Sebab tu Sarah suruh Mak kahwinkan Sarah dulu, Mak. Yeah? Hey! What are you doing? Oh, nothing. I'm just, chilling out. And yes? Yeah. What's wrong? Is your dad okay? Is he gone? No, he's still alive. He's alive. But you don't sound so good. Do you need me? Do you need me to come to Malaysia? No. No. Okay, and why? Why you want to come? Well, I just thought, it'd be kind of nice if I saw your dad before. You know? Listen here, okay? I don't want you to come, not now. Okay? Bang, saya ni susah hati lah, Bang. Awak ni kenapa? No tu. Asyik duduk je dalam bilik tu kurung. Yang risau lebih-lebih ni kenapa? No tu kan memang macam tu. Tak, saya pun terfikir juga, Bang. Betul ke keputusan yang kita buat ni? Maksudnya? Yelah, pasal pernikahan dia orang lah. Ish, apa yang tak betulnya? Tak, saya rasa No macam tak setuju je. Lama-lama nanti insya-Allah baiklah dia tu. Tapi bang, budak-budak sekarang ni memang kuat protesnya. Lama-lama dia fahamlah. Kita buat ni yang terbaik untuk dia. Ayah, kalau boleh Nu nak jumpa dengan bakal suami Nu boleh? Kak, nampak kekok je dia orang tu, Kak. Alah, orang baru kenal. Ish, Kak ni macam tak faham pula cakap saya. Alah, dah lah ngintik-ngintik orang pula. Mat. Kak Jah, saya ni bukan apa, risaulah. No tu degil sikit. 2 kali 5 dengan Adam lah. InsyaAllah baiklah tu maknanya. Ni Kak, kenduri ada lagi seminggu. Akak dah buat persiapan ke? Kita buat persiapan yang biasa-biasa je. Ustaz kan sakit. Yang penting akad nikah dia. Kami pun buat ala kadar je, Kak. Panggil keluarga, jiran, kawan-kawan yang dekat je. Awak nak jumpa saya? Supaya kita dapat kenal sebelum kita... Tanyalah apa awak nak tahu. Saya... Look, saya ada satu soalan untuk awak. Don't you have a dream? An ambition? Instead of being a wife? Muda-muda lagi anak dah berderet. Awak tak kenal sampai saya... Saya kenal orang macam awak. Saya pun kenal orang macam awak. Orang yang cepat menghakimi orang ni selalunya cetek ilmu. Saya cetek ilmu. Kak, dah bersuara dah, Kak. Ada mulut bercakap. Suka ni saya.
Saya tak fahamlah orang macam mana yang boleh terima pinangan yang tak masuk akal. Tengok cermin. Excuse me? Saya rasa awak patut tengok cermin dan tanya soalan tu. Kak Jah, Kak Jah tak rasa pelik ke dengan keputusan Ustaz dan Abang Bakar? Ni permintaan terakhir, Ustaz. Habis akak setujulah ya? This is ridiculous. Ini tak masuk akal. Nampak? Saya faham bahasa Inggeris. Awak tak payah nak terjemahkan semua benda tu. Ya, I bet. Dengar sini. Saya datang sini sebab saya nak penjelasan dari awak. Apa yang awak nak dari seorang isteri. Tapi nampaknya saya dapat masa kat sini. Saya tak nak apa-apa daripada awak. Cuma saya minta awak jangan jatuh cinta dengan saya. No? Mak, makcik. Dah balik dulu ya, makcik. Ada mana? Jomlah, Mak, balik. Tapi Tak apalah, nanti je lah kita bincang. Kita balik dulu ya. Kakak. Macam mana dengan bakal Abang Ipar Sarah? Masih bongkak sombong, action. Sarah dah lah tu. Kesian akak. Tak apa kak. Tak apa. Sombong pun handsome kan? Sarah? Ya apa? Tapi handsome lagi Abang Aidil Sarah lah. Abang Aidil Sarah yang paling handsome kat dunia ni. Sarah! Anehnya. Akak percaya tak? Kalau Sarah cakap tahun depan Sarah mesti kahwin dengan Abang Aidil. Sarah, boleh tak berhenti sekarang, Sarah? Boring lah akak ni. Nak ngelamun sikit pun tak boleh. Kalau nak ngelamun tu, pergilah bilik sendiri. Nur, Adam, Nur. Dapat anak nanti, mesti nama dia Nurada. Nia! Kau tak nak fikir pasal tu, Sarah. Mesti tahun depan Sarah dapat anak buah kan, Kak? Mesti comel kan, Kak? Sarah kan mengelamun lebih-lebih kan? Ha? Tak, keluar. Tak saya. Tak apa, kita tengok kan? Yang Adam mesti ganas sikit. Nur Aminah. Adam. Nur Aminah.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh ya kasih, oh Nur, ya Nur kasih. मैं शायद तो नहीं मगर ले haji. Nur, lama tak ada jumpa. Ada baik? Imam Bakar ada sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oh. Nur, saya dengar awak sudah mau kawin sama itu Ustaz Hasan punya anak, ada betul kah? Baguslah. Itu Ustaz Hasan punya anak, dua-dua handsome tau. Banyak pandai. Itu idea lah. Banyak baiknya budak. Tapi itu ada mah, yo, banyak macam tu tau. Dia kecil punya masa selalu sini mari, saya punya guli semua dia curi. Ya ke? Banyak nakal. Ini saja. Ya ni. Ini semua RM4. RM4. Ya. Nur, saya sikit tanya boleh? Itu mana satu budak lu mau kawin? Yang suka cik guli tu. Yang saya mak. Sama. Curi guli punya budak. Itu budak kecil-kecil curi guli sudah besar mau curi hati anak perempuan orang. Ayo. Abang ada perkara nak cakap dengan Adam. Abang tak nak Adam dengar pada mulut orang lain. Abang tak nak Adam salah anggap. Abang yang minta ayah pinangkan Nur untuk abang. Abang memang suka pada Nur. Abang pernah rasakan dia lah paling sesuai untuk diri abang. Tapi jodoh bukan tangan kita, Dam. Abang percaya apa yang diaturkan adalah yang terbaik. Nur milik Adam, bukan milik abang. Esok Nur akan jadi isteri Adam. Abang akan terima dia sebagai seorang adik dan tidak lebih sedikit pun daripada itu. Dam, Pasang-pasang lagi, Ayah. Siap-siap lagi dah tengah hari. Bila nak pasang ni? Cepat sikit. Ni apa ni berterabur barang kat sini? Ni kemas ni. Mana tengok selera tempat ni tau. Ni angkat semua ni. Dah selesai dah. Aku dapat menantu main tembok ni. Mestilah Lela. Oi, anak pertama kan? Saya suka sangat. Baju bersangkut tu kumpul tu kalau orang datang tengok. Baru pun aku nak kena angkat ya. Tolonglah sekejap. Kalau tidak jenuh kita nak cuci arang ni mesti. Sarah? 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 Kau ni? Kakak! Sarah? Kenapa ni Sarah?
Sarah. Sarah, kenapa ni Sarah? Sarah, kau okey ke? Kau sihat ke? Sarah, cuba bagi tahu Kak. Ini semua salah Kakak. Sarah benci Kakak. Meja lain mana lagi ni? Tak pasang-pasang lagi. Alamak, lu relax lah. Siap punya tu. Relax. Dah malam. Alhamdulillah. Lembu dah dapat dah. Hai, kau tidak tak ada lauk tamu kita hari ni. Itulah. Mana lawak ni? Kenapa? Sarah? 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 Siti Sarah? Sini. Kenapa ni? Berlari ke sana ke sini. Tak tengok ke orang ramai? Malu mak tau. Sarah sakit perut. Kalau ia pun sakit perut, takkan nak kena lari sana sini. Kalau nak lalu pun bagilah salam. Minta maaf. Mak. Dah, pergi naik atas. Tunggu kat atas. Nanti mak suruh Mak beli ubat. Pergi. Lewat ini ku rasakan kasih kian, ku dambakan resah hati yang ku pendam pada takdir dan harapan. Nur kasih, nur kasih. Mencari yang hakiki, sinar pasti, janji suci yang abadi. Nur, ya kasih.